Hambankan ikan semilang lagi, Wak. Jadi, Wak, cerita sebelum kita masak ikan semilang, kita nak spill dulu rumah Pak Tekong kita, Wak. Kan banyak yang minta spill kemarin. Wak Atan cuba spill rumah Pak Tekong. Ni kita tengok, Wak. Pak Tekong lagi baikkan rumah, Wak. Pak Tekong ni adalah salah satu tukang handal di kampung kami, tukang ternama dan juga tukang terlama di desa kami, Wak. Jadi kalau Mika nak tengok, kemarin kan nak tengok rumah Pak Tekong bagian dalam. Tengoklah. Dah banyak keboi-keboi, Wak. Lantai dia aja dah banyak lapuk-lapuk, Wak, ya. Ni dah lapuk juga. Jadi, Wak, ini ada sedikit rezeki sebanyak 400,000 kita nak kasih Pak Tekong untuk tambah-tambah sikit buat beli papan rumah beliau, Wak. Kita tengok reaksi muka dia macam mana, Wak, ya. Dia pun tak tahu ni, Wak. Kita diam-diam aja. Bang. Apa benda? Ambil aja. Ambil aja. Kan dah saya cakap Pak Tekong ni pasti terkejut dia kan. Ada rezeki sedikit kita kasih untuk Pak Tekong kita. Rezeki panjang umur. Amin. Wak, kita doakan. lanjut lagi, Wak, masak ikan semilang, Wak, ya. Ikan semilang gulai asam pedas. Hambankan lada. Hambankan ikan. Hambankan nanas. Hambankan kuah. Hambankan mecin. Hambankan garam. Hambankan daun limau, daun salam. Hambankan tutup. Jadi, Wak, ini ada sisa lagi ikan semilang kita. Kita nak buat kenderap atau nak buat pekasam. Kalau lama jadi pekasam, kalau cepat makan 1 hari atau 2 hari jadi kenderap dia, Wak, ya. Hambankan ikan lagi, Wak. Hambankan garam lagi, Wak. Ini melokok sagu, Wak. Kalau kita buat kenderap atau buat faiz, Wak, mesti gunakan melokok sagu, dia punya halus, Wak. Hambankan melokok sagu lagi, Wak. Jadi, Wak, sambil tunggu ikan semilang gulai asam pedas kita masak, lanjut kita mandi dulu, Wak, siap-siap untuk buka puasa, Wak, ya. Dan di sini kita tengok ikan semilang gulai asam pedas kita sudah masak. Gila. Menyala, Wak, air. Hambankan ikan semilang lagi, Wak. Gila, Wak. Menyala, Wak, air. Mulalah miang lagi dia, Wak, kepala.